boleh pun menyimpan. Tuan-puan nak buat tindakan berbeza, try menyimpan dalam bentuk emas. Buka dulu akaun emas secara percuma. Bermula juga, paksa juga bermula serendah 1 gram. Paksa juga bermula serendah 100. Apabila kita bermulakan tuan-puan, gaji seterusnya, tindakan kita lebih rasional, wajar. Kita mula berfikirlah, tabungan emas bulan ini belum buat lagi, insyaAllah. Jadi apabila kita dapat tukar habit menyimpan, kita sentiasa ada simpanan, ada tabungan. Bawah bimbingan saya, ramai sangat bagi tahu sebelum ini tak boleh menyimpan dalam bentuk duit. Tapi kan, apabila saya ajak mereka menabung emas, mereka sedar boleh pun menyimpan. Cuma bekukan sejumlah sahaja 100, 200 dalam akaun mereka sendiri. Ramai sangat yang ucap terima kasih. Sebelum ini tak boleh menyimpan, akhirnya boleh menyimpan. Apabila duit kertas kita ni dibekukan dalam bentuk gerai emas, InsyaAllah, Alhamdulillah,